Dia mostly macam penat tapi happy. Banyak dia happy, seronok. Semua orang cakap tempat cantik. So happy lah. Okay, kalau daripada saya, dia dah bergabung ni, dia banyak ramai orang. So walaupun dia macam chaos sikit, tapi alhamdulillah semua berjalan lancar dengan kru-kru Nikah Satu lah yang membantu. So overall puas hati lah. Alam Ayah Kajang, kami bagi 5 bintang. Hai, nama saya Khairul. Hai, nama saya Amira. Kami baru saja melangsungkan perkahwinan di Alam Ayah Kajang. Kebanyakannya ialah menyenangkan kepala lah. So sebab memang very detail on the floor itself apa semua, and Encik Fazli pun memang sangat membantu. Although macam ada kelewatan daripada side kita orang, tapi everything macam terkawal dan everything went smoothly. Walaupun kita orang menyesal yang terlambat, tapi kita orang tak jadi panik. Macam tu. Ya. Untuk tak jadi panik tu sebab Cik Fazli sendiri lah, dia dapat manage dengan baik. So tak ada isu dari segi lambat ke apa ke. Tak nampak lah, mungkin dari side tetamu saya nampak walaupun ramai, walaupun lewat, diorang boleh tunggu lagi. Sebab apa? Sebab Cik Fazli on time apa semua lah. Dan untuk MC pun saya rasa suara lain macam lah. Saya minat lah. Saya minat lah, dia punya gaya saya cakap tu memang minat lah. Saya nampak profesional tu. Macam Cik Fazli cakap itu sebelum lah. In terms of ambience, surrounding, memang everything is on top lah kot kan. Macam even pelamin, macam exactly how I wanted it to be. And then also for the ambience, Alhamdulillah hari ni pun tak hujan, panas dan tak adalah rasa berpahang apa. Saya yang berpeluh. Lampau kena bagi saya. Taste mula-mula pun tak expect dia turn out well macam ni. So mungkin kita akan recommend lah untuk orang lain buat dekat Alam Ayah. Dia mesti macam ni, dia first viewing mesti dah jatuh cinta dah. Mudah kan? Kahwin je lah.